Uish, kerasnya. Ni satu, ni satu. Okay, guys. So, hari ni nak tukar filter DC tau. Jauhnya video kamera. Nak tukar filter DC yang kat dalam tu. Tu. Yang bulat tu. So, kita main kat bawah kereta hari ni. Nak kena ambil impact untuk buka. 1, 2, 3, 4. Sini 4, sana 4, 8 skru geng. Okay, jom follow. Baiklah, kereta tinggi kan. Okey. Selesai. Kotornya filter dia. Dia kata ada marking kat sini. Filter ni kita nak buka. DC filter sebab dia dekat meter tu dah naik. Hari tu masa yang pergi camping kan. Masa yang pergi camping, tekan minyak sikit keluar filter. Tekan minyak sikit keluar minyak filter. Yang atas saya tu dah tukar dah. Ingatkan tukar atas tu dah settle lah. Maknanya keluar lagi. So nak tukar yang bawah ni. Okay, jom tengok proses dia. Tapi sebelum tu, Pak, ni kan, sini kan. Sebelum tu, banyak weh semut sini. Nak kena ambil barang dia dulu. Prepare siap-siap. Okay. So jomlah kita buka filter. Ni ya. Ni yang baru lah. Yang prepare siap-siap lah. Sebab apa ni, bila buka benda ni, diesel, minyak diesel daripada tangki tu dia akan mengalir keluar. So kalau lambat nanti rugi lah. Dah lah DC mahal sekarang bosku. Bagi subsidi 200 bulan tak cukup bosku. Sebabnya satu tangki full tank kereta ni 200 lebih kereta DC ni. So begitulah. Oh shit. Okay, dia dah turun dah. Right. So dia kata ada marking. Oh ni marking dia. Okay, be prepare untuk cabut. Tidak akan drop. Tapi yang dah standby awak bekas lah. Oh shit. Nampak tu, dia drop turun. Oh. Okay. So tu dia. Ni yang tak nak ni. Tukar o-ring. Ni o-ring yang lama tak pakai. Kita tukar o-ring yang baru. Nampak tu DC dia turun. Woi, rugi mat. DC seliter RM3 mat. Okay, alright. Oh, ada. Oh shit. Alright. Ada kotoran lah. Nak kena cuci dulu. Okay guys, pergi cuci je. Habis rosak kamera aku kena DC. Okay, semua dah dicuci. Masukkan filter yang baru. Right, so ni filter yang baru. Filter ni RM180 sebiji lah. Ni yang lama punya. Oh shit, ada di sini 180 lebih.
Oh, habis PC aku. Rugi. So, masa buka tadi, dia duduk macam ni. Okay. Duduk macam ni. Begitulah cerita dia. Sikit-sikit banyaknya DC rugi. Tapi tak apalah, kita simpan buat basuh motor ke, basuh apa yang patutlah kan. Right. So dah masuk. Dan itunya tiket. Sudah ada lock kat sini. Set dah. Macam tu je. Ada klik tak? Kalau macam kat atas tu dah ada klik tau. Bila last kali dah ketak bunyi. Yang ni macam tak ada ni. Oh, tak ada. Dah rapat dah. Okay. So itulah dia DC filter. Nah. Macam mana nak sentuh kamera ni? Tangan penuh dengan DC ni, geng. Okay, geng. Selesai, guys. So ni filter DC untuk bawah punya. Okay. Ni filter DC untuk bawah punya. Dan ni yang cakap yang tukar itu kan, belah atas tu. Allah, susah nak keluar daripada kotak ni. Ni filter DC untuk atas punya. Dia ada dua filter tau. Sebiji ni 180 lebih. Made in Japan. Original Isuzu. So ni atas itu. Ni yang apa ni orang kata, bercinta nak tukar ni. Okay, right. So ye nak kena priming dulu sebab tadi minyak yang bawah tu dah kosong, angin. Nak kena buang angin dulu. Okay guys, sekejap Okay. Untuk priming dia, alah selip. Untuk priming dia ni, dia ada panggil apa ni? Plunger. Okay, plunger untuk fuel filter. So tekan je yang ni. Tekan untuk kita keluarkan angin. Angin yang kat bawah tu. Nah, kereta tinggi, kitanya pendek. Okay. Tekan yang ni. Sampai dia sebelah. Yang ni bila kita tekan sebelah. Dah tekan lagi. Nice. Okay. Dah rasa berat. Okay, belanja dah rasa berat. Jom kita cuba start. Hidup guys. Hidup. Oh, penat. So disarankan lah kan, contohlah kalau dia punya lambang minyak, kejap dia tunjuk lambang filter tu. Singa. Ni lambang filter ni yang kat sini ni. Okey. Kalau lambang filter tu naik,
tukar filter dua sekaligus, tak payah buat macam yang itulah. Nasib baik yang beli dua tu sah. Yang beli atas dengan bawah terus. Itu tukar yang atas. Pergi camping kat Gomping, tengah sedap tekan 170 macam tu, keluar filter tu. Jam. So hari ni yang bawah pun kena tukar juga, geng. Nasib baik beli dua. Kalau beli satu yang atas saja pisang. Betul tak? So itulah dia. Settle tukar filter untuk Isuzu D-Max Monster. Dia punya ketinggian dia. Okay, right. Ciao. Thank you. Bye.